Okey, selepas FIFA mengumumkan yang mereka akan mengenakan hukuman terhadap FAM dan juga Malaysia, ramai yang menantikan statement daripada TMJ sendiri. Yalah, sebab TMJ antara orang yang membawa ketujuh pemain warisan ini untuk bermain untuk negara kita. Jadi statement tu dah pun dipost oleh TMJ sendiri dekat social media dia. Jadi aku akan terangkan sikit lah, aku akan tunjukkan sikit lah apa yang dia cakap. Okay, sebelum tu korang nak info-info macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Alright, so TMJ post dekat Tengku punya Twitter, FAM dah ikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan Kerajaan Malaysia. FIFA pun dah approve sebelum ni. Tapi kenapa tiba-tiba keputusan bertukar? Adakah ada entiti luar yang mempengaruhi keputusan FIFA? Lagi satu persoalan, hukuman telah dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Okey, tambah lagi FIFA cepat keluarkan keputusan sebut dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai. Who was in New York? Okey, ini menimbulkan tanda tanya ramai pihak pasal New York ni, sebab kalau korang betul-betul ambil tahu pasal perkembangan politik dunia, yang mana UN General Assembly diadakan di New York menghimpunkan pemimpin-pemimpin dunia baru-baru ni, dan kita tahulah ada isu, ada kes macam biasa pasal genocide Israel dan juga Palestin. And kita tahu juga negara Malaysia adalah negara yang sangat-sangat lantang menyuarakan isu ni. Adakah US tak suka benda tu? Okey, ini kita bincang nantilah. Okey, tak ada kaitan dengan bola, tapi itu sedikit sebanyak mungkin ada faktornya. Even dalam latest posting pun TMJ ada mengaitkan pasal Malaysia berpihak dengan Palestin dan US berpihak dengan Israel. Ini besar weh, ini berita besar. Okey, ini satu statement yang sangat panas weh. Sangat panas. Okey. Aku tak sangka dia akan jadi macam ni terus. Apa-apa pun, kalau TMJ dan juga FAM berada di pihak yang benar, apa yang diorang buat tu betul, of course lah diorang pening. Sebab apa? Sebelum ni dia dah ikut semua step yang ada, and then dia dah kemukakan segala dokumen dekat FIFA. FIFA sendiri dah approve, and then tiba-tiba FIFA ubah keputusan. So lepas ni, kalau diorang nak hantar dokumen yang sama, mesti kena reject, betul tak? So aku rasa diorang pun pening kalau diorang ni betul. Tapi kalau diorang ni menipu, kalau diorang ni sebenarnya memalsukan dokumen, ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat memalukan daripada AFAM, daripada TMJ, dan untuk negara Malaysia. Okey, sama-samalah kita menantikan apa kesudahannya untuk cerita FIFA hukum Malaysia ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow.